selamat kembali ke kelas sejarah kita. Saya Cikgu Rohana daripada SMK Baling. Dan ini adalah video bahagian ketiga dan merupakan video terakhir untuk topik ini. Kita sudah bincangkan tahun 1938 hingga tahun 1046. Sekarang, mari kita rungkai pula idea negara merdeka melalui perspektif agama dan kesepakatan kaum dari tahun 1947 hingga tahun 1951. Pada tahun 1947, idea kemerdekaan mula diperkasakan menerusi syiar Islam. Tercetusnya daripada perhimpunan MATA di Gunung Semanggol, Perak. Tokoh seperti Abu Bakar Al-Bakir telah menubuhkan Hizbul Muslimin. Matlamat mereka adalah untuk mencapai kemerdekaan sebagai sebuah negara Islam. Malangnya, mereka telah turut diharamkan oleh British kerana dianggap mencabar kedudukan British. Agenda politik Islam diteruskan lagi pada tahun 1951. Apabila Parti Islam Setanah Melayu PAS telah dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang bercita-cita membina negara dengan melaksanakan hukum Islam dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Sementara pada tahun 1949, Malayan Chinese Association atau MCA di bawah pimpinan Tan Cheng Lock tampil dengan visi keharmonian dan demokrasi. MCA telah berusaha menyatukan masyarakat Cina untuk bekerjasama secara harmoni dengan kaum-kaum lain bagi menjadikan Tanah Melayu sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Tahun 1951 juga telah merekodkan satu anjakan paradigma merentas kaum. Datuk Onn Jaafar telah menubuhkan Independence of Malayan Party (IMP) dengan slogan Tanah Melayu untuk Malayan. Ini adalah inovasi politik di mana Datuk Onn menuntut kemerdekaan melalui kerjasama mutlak dan mengangkat kedudukan orang Melayu sebagai pemimpin di samping orang bukan Melayu turut mendapat hak politik dan ekonomi yang sama. Sebagai kesimpulannya, murid-murid tingkatan 4 pembentukan negara kita terhasil daripada kesatuan dalam kepelbagaian. Walaupun datang daripada 5 aliran berbeza, radikal, nasionalis, Islamik, berbilang kaum dan serantau, kesemua ini adalah menuju kepada satu matlamat yang sama, iaitu mempertahankan kedaulatan negara dan bebas daripada kolonial British. Sekian sahaja video daripada saya. Terima kasih.